Selama ini, anda mungkin telah diberitahu bahawa kehidupan rohani adalah satu perjalanan. Satu pendakian gunung yang curam menuju puncak yang dipanggil pencerahan. Anda diberitahu untuk mencari, berusaha, beramal, membuang ego, dan suatu hari nanti, jika anda bernasib baik dan cukup berusaha, anda akan mencapainya. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahawa seluruh naratif ini, seluruh kisah tentang pencarian ini adalah ilusi terbesar yang menghalang anda daripada menyedari apa yang anda cari? Bagaimana jika saya beritahu bahawa tindakan mencari itu sendiri adalah sebab mengapa anda tidak pernah menemui? Kerana anda tidak boleh mencari sesuatu yang anda sudah sedia ada. Anda telah menghabiskan hidup, anda cuba menjadi sesuatu tanpa menyedari bahawa anda adalah segala-galanya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih baik atau lebih rohani. Ia adalah tentang berhenti daripada cuba menjadi apa-apa dan hanya menyedari hakikat sebenar diri anda. Anda bukan seorang manusia yang sedang mencari pencerahan. Anda adalah pencerahan itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang manusia. Dan hari ini kita akan merungkai pembohongan ini dan mendedahkan kebenaran yang tersembunyi di sebalik segalanya. Kebenaran yang bukan sahaja akan mengubah cara anda melihat dunia, tetapi akan mengubah siapa yang anda fikirkan sedang melihat. Mari kita mulakan dengan satu-satunya kepastian yang anda miliki dalam hidup ini. Fikirkan sejenak. Satu-satunya perkara yang anda tidak boleh nafikan adalah hakikat bahawa anda sedar. Anda wujud. Sebelum ada fikiran, sebelum ada emosi, sebelum ada nama, jantina atau cerita peribadi, ada kesedaran yang ringkas dan murni. Kewujudan itu. Inilah titik permulaan segala-galanya. Ramai yang tersilap faham, menganggap diri mereka adalah badan ataupun fikiran yang berada di dalam satu alam semesta yang luas. Ini adalah perspektif yang terbalik. Realitinya, anda bukanlah berada di dalam alam semesta. Seluruh alam semesta, setiap bintang, setiap planet, setiap orang, setiap fikiran, setiap sensasi, semuanya muncul di dalam medan kesedaran yang merupakan diri anda. Anda bukan sekeping kecil dalam sebuah gambar besar. Anda adalah kanvas itu sendiri di mana keseluruhan gambar dilukis. Falsafah kuno Vedanta menyebutnya sebagai Brahman, satu-satunya realiti. Sains moden, terutamanya fizik kuantum, mula melihat alam semesta bukan sebagai koleksi objek pepejal, tetapi sebagai lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga. Ahli fizik Max Planck, bapa teori kuantum, pernah berkata, kita mesti menganggap di sebalik daya ini wujudnya suatu minda yang sedar dan pintar. Minda ini adalah matriks bagi semua jirim. Minda yang beliau maksudkan itu adalah anda. Jadi apabila anda berkata, saya wujud, anda sebenarnya sedang menyatakan fakta yang paling agung. Saya adalah kewujudan itu sendiri. Anda bukan watak dalam cerita. Anda adalah kesedaran yang mengimpikan cerita tersebut. Apabila anda menerima hakikat bahawa anda adalah kesedaran, bukan orang di dalamnya, persoalan seterusnya ialah bagaimana realiti yang kelihatan pepejal ini tercipta. Di sinilah fizik kuantum memberikan kita satu analogi yang sangat hebat melalui eksperimen Dwi Lurang. Eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah-zarah subatom seperti elektron wujud sebagai gelombang kebarangkalian, iaitu dalam keadaan semua kemungkinan serentak, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Fikirkan tentang ini. Realiti pada tahap paling asasnya adalah sebuah medan potensi yang tidak terhingga, menunggu untuk diperhatikan supaya ia boleh menjadi nyata. Dan siapakah pemerhati itu? Anda. Kesedaran anda adalah kuasa yang meruntuhkan medan kuantum. Yang tidak terhingga ini menjadi pengalaman yang anda panggil hidup.
Anda tidak menarik realiti dari luar. Anda memilihnya dari dalam medan kemungkinan yang tidak terhingga yang merupakan diri anda sendiri. Masalahnya, 95% daripada masa anda melakukannya tanpa sedar. Minda separa sedar anda yang diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan, ketakutan dan kenangan emosi bertindak sebagai pemerhati automatik. Ia terus-menerus memilih dan meruntuhkan realiti yang sama berulang kali, yang sepadan dengan program dalamannya. Inilah sebabnya mengapa anda sering mendapati diri anda terperangkap dalam corak yang sama ada dalam hubungan, kewangan atau kesihatan. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pencipta yang tidak sedar, yang secara tidak sengaja mencipta semula masa lalu anda setiap saat. Kunci untuk keluar daripada kitaran ini terletak pada peralihan daripada pencipta yang tidak sedar kepada pencipta yang sedar. Ia bermula dengan memahami peranan tumpuan dan frekuensi anda. Semua yang wujud, sama ada yang boleh dilihat atau tidak, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda, emosi anda, kepercayaan anda, semuanya mempunyai tanda tangan getaran yang unik. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa satu sistem boleh memindahkan tenaga kepada sistem lain yang bergetar pada frekuensi yang sama. Apabila anda menumpukan perhatian dan tenaga emosi anda pada satu kemungkinan, anda sedang menyelaraskan frekuensi anda dengan frekuensi kemungkinan tersebut dalam medan kuantum. Anda tidak lagi hanya memerhati secara rawak. Anda sedang memerhati dengan niat. Ini bukan tentang memaksa sesuatu untuk berlaku. Ini adalah tentang menjadi padanan getaran kepada realiti yang anda ingin alami. Jika anda mahukan kelimpahan tetapi sentiasa bergetar pada frekuensi kekurangan dengan fikiran seperti saya tidak cukup atau ini terlalu sukar, anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah ke dalam medan. Anda sedang cuba melihat kemungkinan kelimpahan sambil memakai cermin mata kekurangan. Untuk mencipta secara sedar, anda mesti terlebih dahulu menjadi, dari segi tenaga, apa yang anda ingin lihat di luar. Anda perlu merasakan perasaan seolah-olah hajat anda sudah pun tercapai, bukan sebagai satu teknik visualisasi, tetapi sebagai satu pengakuan bahawa realiti itu sudah wujud sebagai satu potensi di dalam diri anda. Anda hanya perlu memilih untuk melihatnya. Salah satu halangan terbesar kepada penciptaan sedar ialah pemahaman kita yang salah tentang masa dan keinginan. Kita diajar untuk melihat masa sebagai satu garisan lurus. Masa lalu di belakang, masa kini di sini dan masa depan di hadapan. Dalam paradigma ini, keinginan dilihat sebagai satu pengakuan kekurangan. Apabila anda menginginkan sesuatu pada masa depan, seperti kesihatan yang lebih baik atau lebih banyak wang, anda secara tersirat memberitahu alam semesta dan diri anda sendiri bahawa anda tidak memilikinya sekarang. Ini mewujudkan jurang tenaga antara diri anda dan apa yang anda inginkan menjadikan anda sentiasa dalam keadaan mengejar. Tetapi dari perspektif kuantum, masa linear adalah ilusi. Semua kemungkinan, masa lalu, masa kini dan semua masa depan yang berpotensi wujud serentak dalam masa kini yang abadi, dalam medan kuantum kesedaran. Keinginan sejati bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah satu isyarat dari diri anda yang lebih tinggi, dari kesedaran murni. Ia adalah kesedaran anda yang membisikkan, "Hey, ada satu versi realiti di mana anda sihat, kaya dan gembira. Versi itu tersedia untuk anda sekarang." Ia adalah satu jemputan, bukan satu perlumbaan. Apabila anda memahami ini, proses manifestasi berubah sepenuhnya. Anda tidak lagi cuba untuk mendapatkan sesuatu pada masa depan. Sebaliknya, anda membuat keputusan untuk beralih ke garis masa atau
versi realiti di mana anda sudah pun memiliki apa yang anda inginkan. Anda melakukannya dengan merangkumi perasaan dan keadaan kewujudan versi diri anda itu, di sini dan sekarang. Epigenetik menunjukkan kepada kita bahawa persekitaran kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Persekitaran yang paling penting adalah persekitaran dalaman, emosi dan kepercayaan anda. Dengan mengubah keadaan dalaman anda secara harfiah sedang memberi arahan baru kepada badan dan realiti anda untuk berubah. Jadi, bagaimana anda mengamalkannya dalam kehidupan seharian? Adakah anda perlu bermeditasi berjam-jam atau mengulangi afirmasi tanpa henti? Tidak. Amalan yang paling berkuasa adalah yang paling mudah. Ia adalah amalan untuk hanya menyedari. Di sebalik semua kebisingan fikiran, di sebalik semua gejolak emosi, sentiasa ada kehadiran yang senyap dan tidak berubah. Kehadiran itu adalah kesedaran itu sendiri. Itulah diri anda yang sebenar. Amalan anda adalah untuk mengalihkan identiti anda daripada watak dalam cerita, iaitu orang dengan semua masalah dan keinginannya, kepada kesedaran yang menjadi saksi kepada cerita itu. Sepanjang hari anda, luangkan masa untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Siapakah yang sedang menyedari fikiran ini? Siapakah yang sedang merasakan emosi ini? Siapakah yang sedang melihat melalui mata ini? Anda akan mendapati bahawa jawapannya bukanlah satu perkataan atau konsep. Jawapannya adalah keheningan, kehadiran. Apabila anda mula beroperasi dari ruang ini, anda berhenti bertindak balas terhadap kehidupan dari program lama anda. Anda mula bertindak dari tempat keutuhan dan kebijaksanaan. Anda tidak lagi cuba untuk mengubah keadaan luar untuk berasa baik di dalam. Sebaliknya, anda menyedari bahawa anda sudah pun utuh dan lengkap. Dan dari keadaan itu, anda memilih realiti yang ingin anda alami. Mekanismenya mudah. Untuk mengubah realiti anda mesti berhenti menolaknya. Terima keadaan semasa anda sepenuhnya tanpa menghakimi, kerana ia hanyalah satu daripada kemungkinan tak terhingga yang telah anda pilih. Kemudian, dari tempat penerimaan itu, buat pilihan baru. Tentukan versi realiti yang anda ingin alami seterusnya dan mula rasakan bagaimana rasanya hidup dalam realiti itu sekarang. Sudah tentu, apabila anda memulakan anjakan ini, akan ada tentangan. Minda ego, iaitu identiti anda sebagai seorang individu yang terpisah, akan berasa terancam. Ia telah membina seluruh identitinya berdasarkan cerita tentang perjuangan, kekurangan dan pencarian. Ia akan membisikkan keraguan di telinga anda. Ini semua karut. Ini tidak akan berhasil. Lihat, tiada apa yang berubah. Ini adalah bahagian yang paling penting. Jangan melawan fikiran ini. Jangan berdebat dengannya. Hanya perhatikan ia. Sedarilah bahawa keraguan itu sendiri hanyalah satu lagi kemunculan dalam kesedaran anda. Ia bukan kebenaran. Ia hanyalah program lama yang sedang berjalan. Identiti lama anda sedang bergelut untuk terus hidup. Tugas anda adalah untuk tidak terjerat di dalamnya. Setiap kali keraguan atau ketakutan muncul, lihat ia seolah-olah awan yang lalu di langit. Anda bukan awan. Anda adalah langit yang luas dan tidak terjejas di mana awan itu muncul dan hilang. Dengan terus-menerus kembali kepada identiti anda sebagai kesedaran, sebagai pemerhati yang senyap, anda secara beransur-ansur akan melucutkan kuasa daripada program lama. Anda berhenti memberi tenaga kepadanya. Kestabilan dalam keadaan baru ini datang daripada konsistensi. Ia bukan tentang melakukan satu ritual besar, tetapi tentang membuat beratus-ratus pilihan kecil setiap hari untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar. Setiap kali anda memilih untuk melihat dari perspektif kesedaran dan bukannya dari perspektif ego, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih semula minda separa sedar
Anda untuk menerima identiti baru anda sebagai pencipta realiti anda. Kesimpulannya, perjalanan rohani yang anda sangkakan perlu anda tempuhi sebenarnya tidak pernah wujud. Tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada apa-apa untuk dicapai, dan tiada siapa untuk menjadi. Semua pencarian itu adalah satu lencongan yang indah yang direka untuk membawa anda kembali ke tempat anda bermula. Diri anda. Anda adalah destinasi itu. Anda adalah pencerahan, kebijaksanaan dan kelimpahan yang anda cari. Ia tersembunyi bukan di puncak gunung, tetapi di dalam keheningan di antara dua fikiran anda. Berhentilah mencari, berhentilah berusaha, berhentilah cuba memperbaiki diri anda. Anda tidak rosak. Anda hanyalah kesedaran yang tidak terhingga, yang telah lupa akan sifat sebenar dirinya dan sedang memainkan peranan sebagai seorang manusia yang terbatas. Sekarang adalah masanya untuk mengingati. Hari ini, buatlah satu keputusan. Keputusan untuk berhenti menjadi pencari dan mula menjadi kewujudan itu sendiri. Alihkan perhatian anda dari cerita tentang siapa anda dan rasakan realiti tentang apa anda. Anda adalah keheningan di sebalik bunyi. Anda adalah ruang di mana segala-galanya berlaku. Anda adalah kuasa pemerhati yang meruntuhkan kemungkinan menjadi pengalaman. Segalanya yang anda inginkan sudah menjadi milik anda, sebagai sebahagian daripada diri anda yang tidak terhingga. Anda hanya perlu memilih untuk menyedarinya. Jadi, saya menjemput anda sekarang, ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan semua perjuangan. Lepaskan keperluan untuk menjadi seseorang. Rehatlah di dalam hakikat kewujudan anda. Anda sudah sampai. Anda sudah utuh. Anda sudah bebas. Selamat pulang.